Sebanyak 25 periuk dan 5 kawah digunakan untuk memasak bubur lambuk dan aneka jenis bubur di kawasan rukun tetangga KRT Dusun Rendah Kutereh pada Sabtu. Pengerusi KRT Progresif Mukim Dusun Rendah Roslan Razak berkata, bubur lambuk adalah juadah yang tidak lekang ditelan zaman dan sudah menjadi tradisi untuk dimasak pada bulan Ramadan. Katanya program itu merupakan program tahunan yang dijalankan menerusi program Gerak Rahmah 2025 iaitu Jom Masak Bubur Perpaduan. Selain itu, Roslan berkata pihaknya juga membuat sekatan ringkas di sekitar jalan raya bagi mengagihkan bubur lambuk terhadap pengguna jalan raya. Tambahnya, program tersebut adalah anjuran JPNIN dan membabitkan 750 tenaga kerja. Hadir sama Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan, Muhammad Zamri Muhammad Rovi untuk merasmikan program tersebut.